Assalamualaikum dan salam Danganum. Saya wartawan TV PSS Sekolah, Emilia. Pada 6 Mei dan 7 Mei, SK Danganum dan SK Melimau menjadi tuan rumah untuk Kejohanan Catur MSSN Melaka tahun 2026. Tanpa membazirkan masa, mari kita saksikan episod kita pada kali ini. Sini bersama saya, Sekolah Menengah Agama Jaim Al-Iyah Al-Karim. Apa yang anda rasa selepas pusingan pertama? Saya rasa saya kena banyak bersabar dengan keputusan yang saya dapat. Okey, awak suka tak dengan environment sekolah ni? Suka? Suka. Okey, itu saja dapat saya. Di sini bersama saya, pelajar Sekolah Sains Alor Gajah. Okey, apa yang anda rasa selepas pusingan pertama ni? Alhamdulillah okey je, walaupun kalah, tapi saya rasa okey sebab ada 6 pusingan lagi. Saya akan cuba yang terbaik lah. Okay. Last question, awak suka tak dengan environment sekolah ni? Environment sekolah ni macam very nice and very rasa lively and I'm very interested dalam sekolah ni. Okay, itu saja daripada saya. Thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fatir Arvino bin Abdullah dan saya Talisa Matthews anak Puan Thailand. Kami selaku wartawan TV PSS SMK Dang Anum ingin membuat liputan tentang hari kedua merangkap hari terakhir pertandingan catur peringkat negeri Melaka. Hari ini juga berlangsungnya pusingan kelima bagi peserta-peserta dari sekolah menengah dan sekolah rendah. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menemu bual seorang peserta catur sekolah rendah bernama Adik Khalid. Adik Khalid, apa perasaan adik pada hari ini? Perasaan saya rasa excited sebab nak start main test pertandingan. Okey, baik. Apa perasaan adik telah sampai ke pusingan kelima peringkat negeri Melaka bagi pertandingan catur hari ini? Saya rasa bangga dengan diri sendiri sebab saya baru mula start main catur. Okey, soalan terakhir. Apakah harapan adik untuk pertandingan pada hari ini? Harapan saya nak menang semua game pada hari ini. Okey, itu sahaja temu bual kami dengan adik Khalid. Sekian, terima kasih.
Dah tengok kan episod kali ni? Macam-macam rasa dan perasaan pelajar yang sertai kejohanan Catur tahun ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. #Jalur informasi anda.